Oke guys, kita nak tengok padi dulu guys. Ini keadaan padi setelah masuk ke bulan berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan je yang 4 bulan padi dia. Hah? Sudah ada yang kuning-kuning sudah. Tapi ada baja nih. Kita nak tengok dulu mana kawasan yang sudah diserang monyet. Ada kawasan yang sudah diserang monyet ini guys. Oh, mau talik guys, no. Mau talik padi guys. Kuning pentung guys, no. Padi. Ini padi guys. Menguning. Bukan masak. Tapi tiada baja ini. Hah? Orang lain menguning sudah masak. Ini menguning tiada baja. Apalah, nanti kita cek baja, kita akan bawa. Cap lebut. Kita mau cabut rumput dulu guys. Penuh dengan rumput sini. Oke. Kita nak tengok dulu kawasan kena serang monyet ini guys. Mana ada guys? Di bawah. Ini yang kena serang monyet. Tengok, darah makan ini. Nah, sampai sana. Tengok dulu apa dia ambil ni. Tengok dia punya sini. Oh. Sampen lah. Aduk pun ni. Ni guys. Sikit saja. Cukup makan lah. Cukup makan dia. Ini kita tutup dengan cili guys. Simpan limau. Waduh. Cara dia ambil. Tengok dulu. Dia cungkil lagi pakai parang. Mana tidak parang tumpul. Mau kan? Apa dia tidak mau? Cungkil lagi pak. Tengok dulu mana hasilnya. Dengan pokok cili pun cabut. Tengok. Hasilnya. Ada pokok cili lagi sini. Nah, enggak ada. Tengok hasil dulu guys. Ini hasil dari kebun. Tengok. Kucai. Tengok sama besar ini. Ada lagi ensabi. Ensabi hampir. Ada lagi cili tadi. Ini dia punya buah. Cili hijau guys. Pedas ini guys. Tuh lauk kita tengah hari nanti nih. Kita siap terjun saja ini. Makan dengan cili. Oke, mantap guys.